Assalamualaikum dan selamat datang. Hari ini, kita nak bincangkan satu topik yang sangat-sangat penting dan dekat di hati ramai antara kita, iaitu macam mana kita sebagai ibu bapa Muslim nak besarkan anak autistik kita berlandaskan iman dan penuh kasih sayang. Elok sangat kita mulakan perbincangan kita dengan doa yang indah ni kan. Doa ni bukan sekadar lafaz di bibir, tapi satu harapan yang mendalam. Kita minta pada Allah supaya anak-anak kita jadi penyejuk mata. Maksudnya apa tu? Sumber ketenangan, sumber kebahagiaan. Dari sinilah kita tetapkan niat kita untuk pandang setiap anak tu sebagai satu anugerah, satu rahmat yang tak ternilai. Dan kami faham, perjalanan anda ni bukan mudah. Ia macam satu perjuangan di dua medan kan? Satu, cabaran membesarkan anak autistik tu sendiri. Dan yang kedua, terpaksa pula lawan macam-macam mitos budaya yang tak berasas. Sebab itulah, kupasan kali ni, kita nak bagi sokongan dan pencerahan berpandukan ajaran Islam yang sebenar, yang penuh dengan rahmat. Okey, ini dia gambaran keseluruhan perbincangan kita. Mula-mula kita akan betulkan dulu salah faham yang ada. Lepas tu kita akan lihat asas belas kasihan dalam Islam. Seterusnya kita akan sentuh tentang toolkit rohani untuk ibu bapa. Kemudian cara nak pupuk agama dalam diri anak. Dan akhir sekali peranan kita semua dalam membina komuniti yang lebih inklusif. Jom kita mula. Baiklah, kita masuk bab pertama, autisma, iman dan salah faham. Ya, kita akan sentuh terus kepercayaan-kepercayaan budaya yang kadang-kadang, jujur cakap, memang menyakitkan. Dan kita akan gantikannya dengan kebenaran yang menenangkan dari perspektif Islam. Cuba kita tengok perbezaan yang sangat ketara ni. Sebelah kiri, mitos budaya yang membebankan. Kononnya autism ni hukuman Tuhan lah, kena sihir lah, na'uzubillah. Islam tolak semua ni 100%. Sebaliknya, ajaran Islam mengajak kita untuk melihatnya dari sudut yang berbeza. Ini bukan hukuman, tapi ujian yang menaikkan darjat. Peluang untuk kita jadi lebih dekat dengan Tuhan. Dan satu peringatan, betapa indahnya kepelbagaian ciptaan Allah. Dalam Islam, setiap jiwa, tanpa terkecuali, adalah mulia. Titik. Okey, kita dah jelaskan apa yang Islam tak ajar. Sekarang, jom kita fokus pada apa yang menjadi teras ajaran Islam tu sendiri, iaitu asas belas kasihan. Macam mana agama kita ni membina satu landasan yang penuh dengan hormat dan kasih sayang. Hadis ni, wow, inilah tunjangnya. Ia betul-betul meletakkan segalanya dalam perspektif yang betul. Allah tak pandang rupa kita, tak pandang keupayaan fizikal kita. Yang dia pandang, hati kita, amalan kita. Di sinilah letaknya keadilan dan keindahan Islam yang sebenar. Jadi 4 prinsip inilah yang jadi kerangka kita. Pertama, setiap insan tu mulia, tak kira apa pun keupayaan dia. Kedua, kita diajar untuk berbelas kasihan, ikut contoh Nabi SAW sendiri. Ketiga, sabar tu bukan sekadar menahan diri, tapi satu bentuk ibadah yang tinggi nilainya. Dan akhir sekali syukur, sentiasa cari hikmah dan peluang untuk jadi lebih baik. Nampak tak? Islam sediakan satu sistem sokongan yang lengkap dan penuh dengan rahmat. Ada satu lagi konsep yang sangat cantik dalam Islam, namanya rukhsah. Apa tu? Senang cerita, ia adalah keringanan. Ia bukti yang sangat jelas betapa agama kita ni fleksibel dan penuh belas kasihan. Islam tak pernah nak membebankan. Sebaliknya, ia raikan perbezaan kita dan bagi jalan untuk kita beribadah ikut kemampuan masing-masing dan pahalanya tetap ada. Subhanallah. Okey, cukup dengan teori. Sekarang kita masuk bab praktikal. Bahagian ni khas untuk anda semua, para ibu bapa, penjaga yang hebat di luar sana. Jom kita tengok 3 alat rohani yang boleh jadi sumber kekuatan anda. Ingat 3 perkara ni. Doa, sabar dan tawakal. Inilah sahur anda. Doa tu talian hayat kita kan? Perbualan terus dengan Allah. Sabar pula, itu ibadah senyap anda, yang bunyinya paling kuat di sisi Tuhan. Dan tawakal, inilah ketenangan anda. Perasaan lega bila kita serahkan segalanya pada Dia yang Maha Mengatur. Pegang kuat 3 ni, insya-Allah, anda akan jumpa kekuatan yang anda tak sangka anda ada. Dan ayat ni, ia bukan sekadar kata-kata. Ia satu janji. Janji dari Allah. Bila rasa penat, bila rasa macam dah tak larat, ingat ayat ni. Allah bersama anda. Anda tak pernah sendirian dalam perjuangan ni. Okey, kita dah bercakap tentang ibu bapa. Sekarang, jom kita alihkan fokus kepada anak-anak kita pula. Soalannya, macam mana kita nak semai benih iman dalam hati mereka dengan cara yang mereka faham, yang sesuai dengan dunia mereka? Nasihat daripada Imam Zaid Shakir ni ringkas tapi sangat padu. Ajar mereka sirah. Ajar mereka nasyid. Maksudnya apa? Mulakan dengan cinta, bukan dengan senarai boleh dan tak boleh. Kenalkan mereka dengan Rasulullah SAW melalui kisah-kisah dan lagu-lagu. Sebab
Asas yang dibina atas cinta akan jauh lebih kuat daripada asas yang dibina atas rasa takut. Kata kuncinya di sini ialah penyesuaian, bukan ubah agama ya, tapi ubah cara kita sampaikan. Mungkin kita boleh guna jadual visual untuk tunjuk langkah-langkah solat. Cipta satu sudut yang tenang, yang mesra deria untuk waktu mengaji. Dan yang ni saya suka, steaming. Macam pergerakan berulang-ulang tu, daripada kita suruh berhenti, apa kata kita bingkaikan semula. Mungkin cara dia berzikir, cara dia fokus mengingati Allah, kita hubungkan dunia dia dengan ibadah. Kreatif kan? Okey, perbincangan kita tak akan lengkap kalau kita tak lihat gambaran yang lebih besar. Dari unit keluarga, kita sekarang nak bercakap tentang peranan kita semua sebagai satu komuniti, sebagai satu ummah. Mungkin ada yang dengar perkataan taklif ni rasa macam, apa benda tu? Bunyi macam berat je. Sebenarnya tak. Ia satu konsep yang sangat penting dan penuh belas kasihan. Taklif ni lah prinsip yang pastikan tak ada seorang pun akan dibebankan melebihi kemampuan dia. Inilah keadilan syariat Islam. Jadi, kita kena tukar cara kita pandang taklif. Ia bukan beban yang perlu kita takutkan. Sebaliknya, ia adalah rahmat. Rahmat yang bagi kita tujuan, perlindungan dan yang paling penting, satu jalan untuk setiap daripada kita berhubung dengan Allah. Tak kira apa pun keadaan dan kemampuan kita. Jadi, apa peranan kita sebagai komuniti? Jelas sangat. Kita kena sentiasa belajar dan mendidik orang lain tentang autism. Kita kena buka pintu masjid dan yang lebih penting, buka pintu hati kita untuk terima semua keluarga. Gunakan sistem sokongan macam zakat untuk bantu mereka. Dan paling utama, sentiasa layan setiap individu dengan kemuliaan yang Islam jamin. Ingat, ini bukan pilihan tau. Ini tanggungjawab kita bersama. Hadis ni perumpamaan yang sangat-sangat indah kan. Kita ni macam satu badan. Kalau satu keluarga dalam komuniti kita rasa susah, kita semua patut rasa tempiasnya. Bila kita sokong mereka, sebenarnya kita tengah kuatkan diri kita sendiri sebab kita semua saling memerlukan. Jadi, saya nak tinggalkan anda semua dengan soalan ni untuk kita fikir-fikirkan bersama. Macam mana kita nak bina satu komuniti yang bukan setakat terima je kepelbagaian ni. Tapi lebih dari itu, kita meraihkan setiap perbezaan tu sebagai tanda kebesaran Allah. Bukti betapa hebatnya ciptaannya. Mudah-mudahan perbincangan kita hari ini jadi satu langkah kecil ke arah matlamat yang besar tu.